Dalam sesi live saya baru ni, ada yang bertanya macam mana nak guna portal Tijanah.my ni dengan berkesan. Okey, jom saya kongsikan 5 tips untuk mencari jodoh ni. Mana dah tahu tahun ni anda jumpa jodoh dalam Tijanah ni. Cepat-cepat usaha kat sini, okey. Yang pertama sekali, anda mestilah lengkapkan profil tu. Biar profil tu isi dengan betul, jujur dan juga gambar pun biarlah yang jelas. Biar nampak wajah yang berseri, ada aura kan. Jangan gambar yang kabur, gambar yang tak proper. Anggaplah profil dalam Tijanah ni macam kita nak mohon kerja tu. Kita berikan yang terbaik. Kalau cari jodoh, kita nak cari jodoh untuk sepanjang hayat kita. Yang kedua, isi profil kita tu dengan jujur dan juga ikhlas. Jangan cakap yang berlebih-lebih sangat tentang diri kita. Dan juga janganlah pula nak berpura-pura, nak mereka-reka cerita tentang kita supaya nampak menarik. Kejujuran tu adalah satu kunci utama untuk attract orang, untuk tarik orang dekat dengan kita. Yang ketiga, nak cari jodoh kenalah aktif berkenalan. Tak kisahlah anda ni lelaki ke, wanita ke, kena aktif untuk mulakan salam perkenalan tu. Hantarlah mesej tu dengan baik, dengan sopan dan juga dengan mesra. Jangan mendesak orang, jangan gunakan bahasa-bahasa yang kasar sekiranya calon tu tak reply anda. Yang keempat, anda kena manfaatkan fungsi tapisan calon, fungsi calon cadangan yang kita sediakan. Ini adalah kelebihan bila anda cari jodoh dalam portal online Tijanah.my ni. Tapis dari segi negeri dia menetap, negeri asal dia, umur berapa, serta perkahwinan pula, bujang ke, duda ke, janda ke, boleh pilih. Dan juga boleh juga tapis dari segi bidang pekerjaan dan juga tahap pendidikan dia. Sangat membantu tau. Yang kelima, mestilah kena sabar dan juga kena banyak berdoa. Janganlah kita ni cepat putus asa. Dekatkan diri dengan Allah SWT yang mencipta hati manusia. Doakan supaya Allah dekatkan jodoh kita dan juga berikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Apa-apa pun, kalau anda sekadar dengar je video ni tanpa ada tindakan, susah jugalah anda nak jumpa jodoh kat dalam Tijanah.my ni. Mulakan tindakan cari jodoh anda sekarang juga.